Oh, cakap Tamil lah. Sampai Gua Musang. Apa dia ni? Kita nampak pontianak macam ni tau. Kan? Rambut dia panjang. Rambut dia tak macam tak ada rambut sangat tapi panjang. Dah sampai Dia Gua ke Mano ke Musang. apa? Dia bukan ke Mano, dia ke Mano. ke Air tuak. ke men. Apa kau ni? Macam mana sebut? Bukan, dia ada dia ke mana? Dia ke mana? Oh dia ke mana? Gitu. Kemana? Bukan dia ke mana? Dia dia kemam sikit. Kemana? Ke mana? 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 Gitu. Apa dia? Ulang balik. Mana? Kemana? Bukan ke mana? Ke mana? Kemana? Kemana hang nak pergi? Silap lah. Buset. Kelantan je kan? Ada traffic light ni kan? Melaka banyak kan? Oh ada traffic light Tom Yum. Melaka banyak ni. Kerjaan Kelantan, kerjaan apa? Pas. Gua Musang Yeah. cemerlang. Kita kena sokong pas di Kelantan. Malah sampai ni kan? Ekopek Gua Musang. Tu Dia nama sebut ni dia. Ekopek. Tu Musang. Tu nama dia Musang. Ekopek Gua Musang. Banyaklah ikut pak. Ekopek. Yelah. Google titik bodoh. Ekopek. Ekopek Gua Musang. Tu dah Musang. Okey, mana ni now? Parking satu baik lagi ni. Satu parking baik kat situ. Baca cepat. Baca tu. Apa benda? Mana? Kejap tak nampak. Inna fi khalqis samawati. Usah je. Lagi makan. Oh, kedai makan. Kedah Musang. Kedai makan. Ada apa kat bawah tu? Ada tangga lah. Bukan ada bersih-bersih kan? Oh. Kan? Dari bawah ke panjat, di atas, lepas tu ke sana. Lepas tu sampai Oi. Sorry ya. Tak sengaja. الدنيا والآخرة خير mana? Nak kereta? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سمع